hari ini untuk kali ke-18 Yayasan Basmi Kemiskinan melalui produknya yang bernama Sinar Kasih Ramadan dapat melaksanakan tugasannya dengan anggaran 400 peserta miskin Tegar yang akan dapat kita bantu pada tahun ini. Berbeza dengan tahun sudah, kita hanya dapat dalam 200 saja. Kali ini dengan penglibatan banyak syarikat-syarikat yang datang bersama dengan kita dapat 400. Dan insya-Allah jumlah orang yang telah menerima sepanjang tahun ke-18, sepanjang 17 tahun ini ialah 4,071 keluarga, ya. Dan nilai keuangan yang telah disumbangkan ialah 1.5 juta. 1.5 juta. Jadi kita berharap sangat mulai hari ini, pelancaran ini, bantuan sumbangan-sumbangan daripada syarikat, daripada orang ramai akan masuk ke dalam akaun yang kita sediakan, ya. Dan kalau berharap sangat supaya bantuan dan sumbangan-sumbangan ini dapat masuk ke akaun kita sebelum Ramadan lah, supaya bila dalam Ramadan mereka dah menggunakan bantuan-bantuan yang kita buat tersebut. Jadi saya mengambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada kepada syarikat-syarikat dan badan-badan yang bersama dengan kita. Kali ini Pejabat Pembangunan Negeri Selangor ICU atau JPM Selangor, Pusat Libat Sama Masyarakat Jaringan Industri Universiti Sains Islam Malaysia, Coca-Cola, Brahim, dipanggil Brahim Dewina Group of Company, Mami, Dash Lady, PYBK Construction dan Wana Properties dan Hotel Tun Fatimah Melaka. Ada beberapa lagi syarikat yang belum menyampaikan hajat mereka dengan kita. InsyaAllah dengan sumbangan-sumbangan yang ada ini, YBK akan kekal dapat meneruskan tradisi membantu keluarga miskin ini untuk berbuka puasa. Dan kalau ada zakat pula bantu dia dan sebagainya, zakat itu kita harap dia dapat membeli baju rayanya, kan, dapat nak buat persiapan raya yang akan membahagiakan mereka lah. Jadi YBK memilih untuk memberi sumbangan keuangan, kemudian dia dikembarkan pula dengan badan-badan yang disebut tadi. Mereka mengikut sekali untuk menghantar bantuan dengan produk-produk mereka kepada kumpulan sasar yang kita dah pilih. Tahun ini insya-Allah collection yang kita dah buat ni, duit sudah ada 100,000. Dah ada 100,000. Sasaran keseluruhan orang yang akan menerima ni 400. Berdasarkan kepada tahun lalu, ada juga keluarga tu yang 2 orang aja. Jadi kita kurangkan daripada 600 tu kepada 300. Itu yang nanti tadi nampak dari gambar tu, akad tu 300 kerana keluarga tu kecil. Jadi maksimum 5 orang kita bagi 600. Kalau kecil kita bagikan 300. Bersama-sama dengan bantuan tadilah. Ya. Miskin Tegar ni, YBK sendiri sebenarnya memang ada bank data kita mengenai Miskin Tegar. Kedua, kita bekerjasama dengan ICU kerana mereka juga ada dipanggil e-Kasih, ya. E-Kasih. Dan melalui pusat zakat pun mereka ada senarai-senarai. Tapi kita mana yang terlepas pandang kita beri keutamaan. Terlepas pandang yang kita beri keutamaan. Setengahnya tu ada 2-3 orang anak OKU yang dijaga, maka yang ini akan beri keutamaan lah. Sempat pengalaman kita dah 18 tahun ni, pernah jugalah sampai seminggu selepas Ramadan sebab duit sampai, jadi kita takkan simpan duit ni. Jadi logistiknya memang pertama sekali segala perbelanjaan pengurusan berkaitan dengan bungkusan, penghantaran, pegawai yang buat kerja sukarelawan, yang ini kalau ada perbelanjaan dikeluarkan oleh YBK sendiri.
Tak ada mengusik langsung duit-duit yang disumbang. Duit sumbang ni 100%. terus sampai kepada kumpulan SASA, insya-Allah. Setengah daripada cases ni kita ditemui oleh sekolah. Sekolah bagi nama melalui sukarelawan hantar pada kita nama. Bila kita sampai, itu yang kita jumpa tadi. Kita gambarkan di negeri Selangor ni tentulah paling kurang pun rumah murah lah, itu yang kita bayangkan. Tapi rupanya rumah itu dindingnya kanvas, atapnya kanvas. Dan bila kita tanya berapa tahun, dah 15 tahun di situ. Terkadang otak kita mula jahat. Tak ada ke orang sini menengok, kan? Jadi hal-hal yang macam ni memang tersentuh sangat hati. Tapi kelebihan kita ialah apabila kita turun dengan kerjasama zakat, ICU sebagainya ni, kita menjadi penjodoh kepada bertemunya mereka dengan mata air bantuan itu sendiri terus.